Korang tahu tak, dalam dunia bola sepak ni, ada satu nama yang dulu orang gelak, tapi sekarang semua tunduk hormat. Yah, nama dia adalah Ousmane Dembele. Kalau kau tengok dia sekarang, senyum dia besar. Pegang Ballon d'Or tahun 2025. Memang nampak macam kisah fairy tale, tapi perjalanan dia tak semudah tu bro. Tak semudah tu. Ini kisah tentang budak yang pernah dianggap fragile tapi bangkit jadi pemain paling bahaya dalam dunia bola sepak moden. Ousmane Dembele lahir 15 Mei tahun 1997 dekat Vernon, Perancis. Budak biasa, keluarga pun bukanlah orang senang. Mak dia orang Mauritania, ayah dia dari Mali. Kedua-dua imigran yang pindah ke Perancis cari rezeki. Masa kecil, Dembele ni bukanlah jenis yang duduk diam. Kalau dia bola, confirm tak lepas. Kadang sampai mak dia marah. Sebab apa? Sebab main bola dalam rumah. Yang bestnya, dia ni bukanlah jenis kaki kanan saja. Kaki kiri pun dia power. Dari kecil lagi, dia dah biasa guna kedua-dua kaki. Sebab dia suka main futsal. And then futsal adalah tempat dia belajar kontrol bola. Tempat dia sprint. Tempat dia improvisekan diri dia. Dari kampung kecil dekat Normandy itulah dia mula menonjol. Umur 13 tahun, dia dah main dengan orang yang lebih berusia. Perjalanan serius dia bermula masa dia join Akademi Rennes. Rennes ni macam pintu masuk bakat muda Perancis. Banyak legend datang pada situ. Tapi awal-awal dulu, Dembele ni pemalu, tak banyak cakap. Tapi masa dia masuk je padang, benda jadi lain. Defender lawan selalu pening kepala sebab dia ni dribble kiri kanan tanpa bagi clue, tanpa bagi hint. Melonjak pula umur 17 tahun, dia debut untuk pasukan senior Rennes. Musim pertama, dia skor 12 gol. And waktu tu, semua skor Eropah dah start ambil nombor ejen dia. Dia ni bukanlah sekadar laju, tapi unpredictable. Kau tak boleh teka, dia nak belok mana, dia nak pergi sana, nak pergi sini. Kadang-kadang, orang kata, gerakan dia tu macam glitch dalam FIFA. Hebat. Kita pergi kepada tahun 2016. Time ni, datanglah satu tawaran besar dari Jerman. Borussia Dortmund. Kelab Dortmund ni biasalah terkenal asah pemain-pemain bakat muda. Dembele pun pindahlah dengan harapan nak main bola secara bebas, tanpa tekanan besar. Dan dekat Dortmund, dia meletup. Musim pertama dia je, dia terus jadi nadi serangan. Dia buat 20 assist dan 10 gol. Bukan calang-calang untuk budak umur 19 tahun bermain dekat Jerman. Macam gitu punya statistik. Dia main dengan keyakinan tinggi. Lawan Bayern pun dia pusing-pusing defender macam budak akademi. Masa Dortmund lawan Bayern dalam final DFB Pokal, dia skor gol penting and bantu Dortmund menang trofi. Nama dia tiba-tiba naik mencanak satu Eropah. Orang mula bandingkan dia ni, Dembele ni dengan Neymar ataupun Hazard. Tapi masa dia tengah naik tu, datang tawaran yang ubah hidup dia sepenuhnya. Musim 2017, Barcelona baru saja kehilangan Neymar ke PSG. And then kelab Barcelona ni dah panik cari pengganti. So apa jadi? Barcelona letak duit gila-gilanya, lebih 100 juta pound untuk beli Dembele. Bayangkan umur 20 tahun, tiba-tiba jadi antara pemain termahal dunia. Pemain muda termahal dunia. Masa tu semua orang harapkan dia ni jadi penyelamat Barca. Tapi baru debut tak sampai 2 bulan, dia injured hamstring. Teruk. And then dari situlah kisah injured dia ni jadi bayangan gelap dalam karier dia. Setiap kali dia bangkit, main 2-3 game, boom, hamstring. Dia main lagi 2-3 game, boom, hamstring koyak balik. And then media mula kecam. Dia ni tak jaga diri, tak disiplin, tak sesuai main dekat level tinggi. Yang paling sedih, setiap kali dia bangkit, dunia ni seolah-olah macam tolak dia jatuh balik. Fans mula hilang sabar, coach pening kepala. Tapi dalam diam, dia terus berlatih. Dembele ni bukanlah jenis cakap banyak. Dia senyum je masa orang kecam dia. Tapi dia tahu, walaupun orang kecam dia tahu yang dia perlu bangkit. So
Antara 2018 hingga 2022, Dembele ni hidup macam roller coaster. Kejap hebat, kejap hilang. Injured, cedera, datang silih berganti. Betis, hamstring, lutut, semua pernah kena. Sampai doktor pun boleh cakap apa tau. Badan dia ni terlalu eksplosif. Kalau dia ni tak belajar kawal tenaga, dia akan cedera lagi dan lagi. Ada masa dia tak main berbulan-bulan sebab cedera. Tapi bila dia sihat, orang boleh nampak gerakan lama tu datang balik. Laju, kreatif, unpredictable. Dia bantu Barca menang La Liga dan juga Copa del Rey. Tapi masih ramai yang skeptikal dengan Dembele. Media Sepanyol mula panggil Dembele ni the glass player. Sebab apa? Senang pecah, senang injet, fragile. Masuk pula tahun 2023, Barcelona tengah ada krisis keuangan, and then PSG datang memanggil. Kali ni bukan Dembele yang kejar glamour, tapi dia pilih untuk balik ke Perancis sebab nak restart balik hidup dia. And then dia pernah cakap dalam satu interview, dia ni bukanlah budak yang kejar glamour lagi. Dia nak main bola dengan kepala yang matang. PSG beli dia dengan harga yang jauh lebih rendah. And kali ni, Dembele datang bukan nak buktikan yang dia ni mahal. Tapi dia datang sebab nak buktikan yang dia ni kuat. And then dari sinilah bermulanya babak baru dalam hidup Dembele. Musim pertama dekat PSG agak slow. Dia kena adapt balik dengan Ligue 1 and cari chemistry dengan Mbappe dan juga pemain-pemain yang lain. Tapi musim 2024-25, Dembele menjadi seekor monster. Dembele main macam pemain yang dah jumpa identiti sebenar dia. Dia skor gol demi gol, assist demi assist. Orang dah tak cakap dah pasal injet dia, dah tak cakap dah pasal cedera dia. Apa yang orang cakap? PSG dah mula bernafas sebab Dembele. Dia habiskan musim dengan 35 gol dan 16 assist dalam semua pertandingan. And bukan itu je, dia bantu PSG buat benda yang luar biasa. Menang Ligue 1, menang Coupe de France, dan yang paling besar, sejarah, menang UEFA Champions League tahun 2025. PSG buat treble pertama dalam sejarah klub dan Dembele jadi bintang utama. Lepas musim tu, dunia bola ni seolah-olah macam diam sekejap. Sebab masa majlis Ballon d'Or, nama yang dipanggil bukanlah Mbappe, bukan Haaland, bukan Vinicius Junior. Tapi yang naik atas pentas tu, Ousmane Dembele. Dia naik, dia tunduk, senyum kecil, tak ada gaya sombong. Dia punya gaya tu senyap, tapi mata dia seolah-olah bercakap, aku dah lalu semuanya. Dari budak kampung ke bilik rawatan, sampailah ke atas pentas dunia. Ramai yang menangis tengok momen tu. Sebab Dembele ni bukan pemain biasa. Dia simbol ketabahan. Dembele ni unik sebab dia punya kaki ni dua-dua hidup. So itulah kekuatan dia. Unpredictable. Dan bila dia dah tambah disiplin fizikal serta mental, dia jadi lengkap. Bukan sekadar laju, tapi matang. Dari budak yang tak reti jaga diri, dia jadi contoh bagaimana kegagalan boleh jadi bahan bakar kejayaan. Kalau korang tanya aku, apa yang buat kisah Dembele ni istimewa? Bukan sebab dia menang Ballon d'Or, tapi sebab dia pernah hampir hilang segalanya. Dan dia bangkit, bukan dengan mulut, tapi dengan kerja. Dia buktikan. Kadang-kadang dalam hidup ni, orang akan pandang rendah masa kau jatuh. Akan ada yang gelak, yang cakap dia ni dah habis dah pun. Tapi selagi kau tak berhenti, percaya pada diri sendiri, perjalanan tu belum tamat. Ousmane Dembele tunjuk pada dunia, kau boleh hilang segalanya, tapi kalau kau bangkit semula, kau boleh rampas balik segalanya. Alright, so sampai sini saja video untuk kali ini tentang Ousmane Dembele, pemenang Ballon d'Or tahun 2025. Senyum, hebat, lincah, unpredictable. Right, so terima kasih mana yang layan video ni sampai habis. Jangan lupa like, share, komen bagi pendapat. Bagi aku semangat untuk terus berkarya dalam content creator, terus berkarya dalam video-video YouTube. Dan terima kasih. Mana yang belum lagi subscribe, mohon jasa baik korang untuk subscribe. Dan jangan lupa hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Okay? Jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.